akan berkongsi bab 2, subtopik 2.2 bentuk piawai. Dalam video ini, cikgu akan kongsikan revisi ekspres dan tip menjawab soalan master kendiri supaya kalian mantap dalam peperiksaan. Doa dan harapan cikgu agar kalian lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Untuk soalan 1, gambar raja menunjukkan 3 planet sistem Suria. Bagi soalan 1A, kita dikehendaki untuk hitung luas permukaan ketiga-tiga planet ini. Kita diberikan formula luas permukaan sfera. Untuk mengira luas permukaan, kita perlukan jejari planet. Bagi planet Utarit, jejari ialah diameter bahagi 2. Maka hasilnya ialah 2439.5 km. Untuk dapatkan luas permukaan, kita masukkan nilai jejari ke dalam formula yang telah diberikan. Dan jawapannya ialah 7.48 darab 10^7 km persegi. Hal ini kerana nombor keempat ialah 9, yang mana lebih besar daripada 5. Jadi, apabila kita bundarkan kepada 3 angka bererti, maka jawapannya ialah 7.48 darab 10^7 km persegi. Cara yang sama digunakan untuk menghitung luas permukaan planet Neptun. Jawapannya ialah 7.62 darab 10^9 km persegi. Begitu juga untuk menghitung luas permukaan planet Mushtari. Jawapannya ialah 6.14 darab 10^10 km persegi. Untuk soalan 1B, kita diminta hitung perbezaan luas permukaan antara planet terkecil dengan planet terbesar. Jadi, langkah pertama, kita harus tentukan planet terbesar ialah planet Mushtari. Kenapa? Kerana diameternya yang terpanjang. Planet terkecil ialah planet Utarit kerana diameternya yang terpendek. Beza luas permukaan antara planet terbesar dan planet terkecil ialah luas permukaan planet Mushtari tolak luas permukaan planet Utarit. Maka kita harus hitung 6.14 darab 10^10 tolak 7.48 darab 10^7. Yang mana kita boleh tukarkan kepada bentuk piawai dengan kuasa yang sama, iaitu kita samakan atau faktorkan 10^7. Kita bawa keluarkan, maka 6140 tolak 7.48 dan jawapannya ialah 6.133 darab 10^10 km persegi. Jawapan yang betul kepada 4 angka bererti. Untuk soalan 2, kita diminta untuk hitung jisim sehelai kertas A4. Jika kalian pergi ke kedai buku atau kedai fotostat kan, kita sering jumpa kertas A4 70 GSM ataupun A4 80 GSM. Kita akan mendapati sehelai kertas A4 70 GSM lebih nipis daripada sehelai kertas A4 80 GSM. Soalan telah memberikan kita maklumat tentang GSM. Ini bermaksud untuk setiap meter persegi, jisim kertas ialah 80 gram bagi kertas 80 GSM dan jisim kertas ialah 70 gram bagi kertas 70 GSM. Jadi, kertas 80 GSM adalah lebih tebal ataupun lebih berat berbanding kertas 70 GSM. Maklumat ini penting kerana ia dapat membantu kita menyelesaikan masalah. Jadi, untuk menyelesaikan masalah, langkah yang pertama, kita juga diberikan maklumat dimensi. Maka langkah pertama, kita cari luas sehelai kertas A4. Seperti yang diberikan dalam gambar raja, kita diberikan lebar dan panjang. Lebarnya 210 mm, panjangnya 297 mm. Jadi kita tukarkan unit kepada meter kerana langkah seterusnya kita ingin menggunakan teknik nisbah terus untuk mendapatkan jisim. Maka 210 darab 297
darab 10 kuasa negatif 3 darab 10 kuasa negatif 3 untuk mendapatkan unit dalam meter. Maka jawapannya ialah 6.237 darab 10 kuasa negatif 2 meter persegi. Ini adalah luas kertas A4. Untuk langkah kedua, kita berikan X sebagai jisim sehelai kertas A4 70 GSM. Jika 1 meter persegi adalah 70 gram, maka luas sehelai kertas A4 yang bersamaan 6.237 darab 10 kuasa negatif 2 meter persegi adalah X gram. Dengan kaedah nisbah terus, X ialah 6.237 darab 10 kuasa negatif 2 darab 70. Maka kita dapat jawapannya ialah 4.37 gram, iaitu betul kepada 3 angka bererti. Kaedah yang sama juga digunakan untuk menghitung jisim sehelai kertas A4 80 GSM. Kita berikan Y sebagai jisim sehelai kertas A4 80 GSM. Jika 1 meter persegi bersamaan 80 gram, maka 6.237 darab 10 kuasa negatif 2 meter persegi ialah Y gram. Dengan nisbah terus, Y ialah 6.237 darab 10 kuasa negatif 2 darab 80. Maka jawapannya ialah 4.99 gram, iaitu jawapan yang betul kepada 3 angka bererti. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.